Nak tahu macam mana aplikasi Grab kira bayaran servis? Senang je. Jom kita tengok sama-sama langkah demi langkah. Langkah pertama, tengok butiran trip anda. Mula-mula, buka aplikasi dan cari butiran untuk trip yang dah selesai. Ada dua nombor penting yang kita nak cari. Jumlah pendapatan bersih anda, jumlah tambang penumpang. Tambang penumpang tu apa yang pelanggan bayar, manakala pendapatan bersih pula apa yang anda dapat. Beza antara dua nombor ni lah yang dipanggil bayaran servis Grab. Langkah kedua, kira jumlah bayaran servis Grab, GSF. Ambil tambang penumpang, tolak pendapatan bersih anda dan hasilnya adalah yuran perkhidmatan Grab, GSF. Mari kita guna contoh ini. Tambang penumpang adalah RM19 dan pendapatan bersih anda adalah RM15.50. Sekarang, tolak pendapatan anda dari tambang penumpang iaitu RM19 tolak RM15.50 dan anda akan dapat RM3.50. Itulah dia yuran perkhidmatan Grab anda untuk perjalanan ini. Nota ringkas. Jumlah tambang penumpang termasuk caj-caj kecil lain seperti yuran pembayaran luar negara atau yuran insurans. Yuran perkhidmatan Grab sebenarnya dikira dari tambang perjalanan sahaja, tak termasuk caj-caj tambahan ni. Jadi, kalau anda buang caj-caj tu, kiraan anda mungkin berbeza sikit. Ini cara yang paling tepat untuk tahu berapa yuran perkhidmatan Grab sebenar. Langkah ketiga, cari peratusan bayaran servis Grab. Kalau nak tahu berapa peratusan GSF, guna formula ini. Tambang penumpang, tolak pendapatan bersih anda, bahagi dengan tambang penumpang dan akhir sekali darab dengan 100. Anda akan dapat peratusan GSF. Guna nombor yang sama, RM19 tolak RM15.50 bahagi dengan RM19 dan darab 100. Anda akan dapat peratusan GSF 18.4%. Jadi, caj perkhidmatan untuk trip ni lebih kurang 18.4% dari tambang penumpang. Sekarang, anda dah tahu cara GSF dikira. Hanya dengan beberapa langkah mudah ni, anda dah boleh kira jumlah dan peratusan bayaran servis Grab GSF untuk setiap trip.